adalah air musyammas, yang bermaksud terjemur di bawah matahari. Air musyammas. Tuan-tuan terailah sebut. Ni ilmu fardu ain. Tidak ada pengecualian. Semua orang kena belajar. Daripada yang di Pertuan Agong sampailah seorang suri rumah di sebuah kampung yang terpencil. Wajib belajar ilmu ni. Ayat yang kedua nama dia air musyammas, iaitu air terjemur bawah matahari. Oh, dia mutlak juga ke Ustaz? Ya. Dia suci dan dia menyucikan. Macam mana nak kata ayat tu dia musyammas? Ayat yang berada di dalam bekas yang boleh berkarat dan terjemur di bawah cahaya matahari. Kalau air tu air dalam kolam, sawah bendang, air sungai kan terjemur di bawah cahaya panas matahari dan kadang-kadang dia panas. Yang tu tidak dinamakan air musyammas, sebab musyammas dia mesti ada sifat dia, air itu terjemur di dalam bekas yang boleh berkarat dan di bawah cahaya matahari. Itu sifat dia.